Dapat pengalaman, lihat sendiri proses kraft tangan ikan buntal di Pulau Pangkor. Korang boleh datang je dekat kota Belanda. Macam-macam hasil menarik dan rare korang akan dapat dekat situ. Rupanya di Pulau Pangkor ni ada 9 spesies ikan buntal yang berlainan. Dengan keunikan dan kesenian yang alam buntal hasilkan. Senang kata from scratch, handcraft lah. Nak hasilkan pun penuh kesabaran. Kulit memang liat Ini dia kata yang pasir. Buntal tanduk. Dia ikan buntal landak. Beza dia dengan buntal duri biasa tu, dia punya duri dia panjang. Kemudian batang ekor dia berduri. Lapisan tahi. Dalam ni ada lagi dua lapisan. Jadi kita pastikan jangan sampai terkeluar organ dia. Menyang dia pun ambil masa 1 jam ke 2 jam bergantung kepada ikan tu. Ini adalah isi dia. Kemudian yang terakhirnya kita kena jahit dia. Kita ambil tali yang paling kecil. Disebabkan kita di Pulau Pangkor, saya pilih mata biru. Letak mulut dia. Daripada mulut. Okey. Letak sebelah dia tak ada bibit tu mata dia nampak dah terletak. Terus terletak. Terletak sini. Mata kita pun dah lembut jeli, apalagi mata ikan. Kita masukkan belon. Kenapa saya kena gantung bawah macam ni bagi keluar lendir dia. Untuk custom pada barang lah. Contohnya kita boleh custom pada pisau, pada helmet, pada topi, pada parang. Buntal petak ni buntal tanduk. Dia buntal pisang, kulit dia ni buntal nangka. Dia tajam dari belakang. Ni pisau dia. Okey, buat sarung dia. Ni buntal pisang. Buntal nangka namanya. Ni buntal tanduk. Dia tak pecah, dia tahan. Sini kota Belanda. Lepas korang akan nampak satu kedai memang tulis ikan buntal. Kraft tangan ikan buntal, hasil alam buntal. Cari lot kedai nombor 4. Sabtu Ahad, weekend dengan cuti sekolah. Cuti sekolah. Daripada pukul 8 sampailah 7. Jadi saya mohon pada pihak berwajib, saya nak belajar sampai saya berjaya. Saya nak buat kulit ikan buntal ni macam kulit bayi. Kita boleh buat prik tangan, boleh buat kulit jam tangan. Keluar di TV iaitu daripada Astro Awani Dunia, pernah masuk RTM, TV OK dan juga majalah 3. Pakat Mai datang ke Pulau Pangkor dan support usahawan-usahawan lokal kita. Barulah Perak Sejahtera 2030.